tadi tak puas hati buat kek gula Melaka tak dah. Buat kek sarang lebah, karamel kek, tiba-tiba naik dia jadi rendah jadi batat. Macam fluffy sikit pada brownie. Tak tahu kenapa. Ingatkan apa ni masalah, tapi tengok balik rupanya dia tinggal telur. Tak puas hati nak buat lagi. Mana berjanji ni macam panas lagi sikit. Tinggal telur ni, dah dalam ni ada gula, air dengan butter dan juga susu pekat manis. 1 cawan gula, 1 cawan air, 3/4 cawan lah susu pekat manis dan juga 3 sudu besar butter. Dan sudah tak puas hati kan. Mana boleh buat kita tak jadi untuk persalapan. Dalam ni ada 3/4 cawan gula tepung gandum, 1/4 cawan tepung ubi. Jadi 1 cawan. Ada 4 eggs ni lah tadi yang tertinggal. Dia buat kek tak letak gula, dah kelap kabut tadi kan. Okey, so ni dah suam, dah hilang panasnya. Kat telur. Terpelik, kenapa dia jadi macam mana naik cantik kan, lepas tu tiba-tiba sangkan kat tengah. Okey, telur 4 biji je. Ini boleh lah, kasih biji. Mix. Tiup lah kecil. Tak apalah. Ini daruratnya pasal ini abang yang mau bawa balik pergi Medan. Habis? Kat mana? Dekat Jawa. Dekat Jawa. Oh, ingat Medan. Dia kahwin dengan orang Indonesia. So, setahun sekali dia orang balik. Ni nak bawa balik kampung lah. Saya tak puas hati buat benda yang macam, kenapa kek aku jadi macam ini? Tu buat lagi sekali. Bila buat lagi sekali, sebab at the same time tadi buat butter cake juga 2 biji. Ingatkan apa yang silap, rupanya tertinggal telur. Kan? Gaji. Nak murah buat sendiri. Betul? Okey, ni dalam ni sekali lagi dah ada butter, caramel, air, susu tepung, susu pekat manis dan juga telur. Okey, dah sejuk, jangan letak masa panas. Dan dalam ni ada baking powder, soda bicarbonate, tepung gandum dan juga tepung ubi. Saya campur tepung ubi sikit supaya dia kenyal. Masuk. Wah. Cakap nak show you. Coaster. Liquid ni betul-betul sejuk, dia tak ketul. Macam tadi, saya tunggu liquid betul-betul sejuk, tak ketul. Siapa yang wanna help you? Ni dah jumpa. In fact, ingatkan Afwa tadi. Dia ingatkan Afwa, hari tu main dengan Afwa.